Assalamualaikum. Okey, kita ada hari ni satu peti ais media. Ini peti ais ni ya. Model dia MD 262V. MD 262V. Okey. Bila dia on je, trip satu rumah. Okey. So setelah kita check, kita dapati heater dia short. Ni heater original dia lah. Heater original dia macam ni. Dekat sini kita dah buka. So bacaan heater adalah 282 ohm. Bacaan normal. Bacaan heater normal. Tapi bila kita letak prop dekat besi ni, dia ada bacaan. Letak dekat besi, dia ada bacaan. Dekat dia punya besi ni lah. So memang confirm lah, heater ni ada shock. So kita buat jalan penyelesaian yang cepat. Kita tak tukar heater original dia. Kita pakai heater Aruki. Heater wire Aruki. So kita masukkan dalam lubang air dia. So kita belikkan heater tu dekat dia punya cooling coil. So bila heater trigger, bila heater sistem trigger untuk cairkan air batu, so heater ni akan panas lah. So bila panas, dia akan cairkan air batu lah. So jangan risau, heater ni dia tak panas sangat. Dia panas sikit-sikit je. So setakat kompartmen ni dia tak akan makan lah. So banyak kita buat solution dia yang cepat, yang murah. Inilah solution dia. Kita potong wire heater tu. Kita potong. So kita sambungkan. Kita potong macam ni. Kita potong macam ni. So kita sambungkan dia dekat heater wire. Heater wire pun ada thermofuse. So kalau dia at least dia rosak ke apa, thermofuse ni akan trigger lah. So itu sajalah perkongsian kita untuk hari ni. So insyaAllah peti ni dah normal kembali. Assalamualaikum.